Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, kita nak borak tentang motivasi di tempat kerja. Macam mana cara kita nak rasa seronok, nak rasa seronok daripada pukul 8 sampai pukul 5 tu di tempat kerja lah. Ni rasa seronok dekat rumah dia lain. Rasa seronok di tempat kerja ni kita kena createkan the feeling. Kita kena createkan the vibes, alright? Dan pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ada niat, kita kena pasangkan niat tu daripada awal. Aku ni pergi kerja ni lillahi ta'ala. Aku pergi kerja ni sebab apa? Sebab nak cari duit belanja, sebab nak cari rezeki, sebab nak membantu keluargaku, sebab nak menyelesaikan masalah-masalah di tempat kerja, masalah negara. Bila kita ada niat-niat yang positif macam ni, kita akan secara automatiknya lahir rasa seronok tau. Ini saintifik, dan ini juga adalah satu pengalaman. Okay, I mean you all pun pernah juga merasa perkara yang sama. Dan apabila kita tanamkan pemikiran yang kusut, yang negatif, contohlah, aku penat lah pagi ni, ini baru pergi kerja ni, tengah drive nak pergi kerja ataupun duduk dalam LRT nak pergi kerja, fikiran kita dah cakap banyak betul lah kerja hari ni, aku tak boleh lah, aku penat lah, aku risau lah. You create that negative thoughts, dan anda akan berada di tempat kerja dalam keadaan yang negatif juga. Tak ada pun perkara-perkara yang seronok yang akan masuk dalam waktu anda bekerja tu, 8-9 jam. So change your mindset, wujudkan perkara-perkara yang positif, dan carilah perkara-perkara yang positif tu. Kalau betul lah anda banyak kerja, kalau betul lah anda rasa risau, runsing, carilah 1-2 perkara-perkara yang menyeronokkan dan tanamkan ia dalam pemikiran anda untuk terus anda rasa bermotivasi di tempat kerja. I mean, this is not that easy, bukan sekadar senang lah kau cakap macam gitu. Tetapi ianya bukan sesuatu yang sukar juga untuk dilakukan. It is just in our mindset. Okay, we change our mindset, we change the attitude, kita akan ubah apa perkara-perkara yang boleh berlaku dalam kehidupan kita di tempat kerja khususnya. Okay, Assalamualaikum.